Program lagi? Ya, dekat situ dalam seminggu 2-3 program yang diorang buat. Syikin, kalau aku tak teman mak aku, siapa lagi nak teman dia? Dah lah masuk kat dalam tu, nak kena naik bot tahu tak? Tolonglah, aku nak ingatkan kau. Jangan ikut sangat perasaan marah kau tu. Kat sana tu ramai, kau tu seorang. Tak payah tunjuk hero. Yelah, aku janji kali ni aku cuba kontrol. Tapi aku nak juga ikut mak aku kali ni. Aku nak tengok apa lagi benda-benda mengarut yang diorang nak buat. InsyaAllah. Cuma satu Umi nak bagi tahu. Dekat sini ada undang-undang dan peraturan yang kena ikut. Yang pertama dan utama, taat. Taat pada semua guru-guru, terutama wali. Yang kedua, adab dan akhlak. Kalau kita taat pada guru, jaga adab, akhlak dengan mereka, insya-Allah kita akan dapat ilmu yang barakah. InsyaAllah. Kalau kita nak sampai pada Allah, kita kena taat pada mursyid kita. Hanya dia yang boleh bawa kita ke situ. Kau anggap je lah kau duduk dalam tu sebab nak mempertahankan akidah mak kau. Kata nak jadi pejuang agama kan? Inilah masa dia. Saya salah, Umi. Ampunkan saya, Umi. Allahu Akbar. Kau tahu kan, di jihad ummah ini, hanya walid saja yang boleh menentukan jodoh kau. Selagi walid belum putuskan, maknanya belum sampai seru untuk kau menikah. Tapi kau meletakkan nafsu kau lebih tinggi mulianya dari iman kau. Bodoh! Awak bising. Bila saya ajak awak tak nak. Lihat sungguh. Inilah masalahnya. Bila orang asyik berkiblatkan dunia. Tak fahamlah. Ni, dengar cakap saya ni. Awak kalau nak cari akhirat, tak payahlah sampai kena taksub macam tu sekali. Kat masjid depan tu pun boleh. Dekat pun dekat. Ni tak. Sampai kena bedah sungai bagai. Semata-mata nak kenal Allah. Macam tu. Sekarang ni, ilmu kat sana sama je macam kat sini. Tak sama. Ustaz-ustaz dekat masjid tu, semua ustaz dunia lah. Takfir. Ustaz-ustaz tu bila bagi tausiah ni, tak lekat dekat hati ni, tak lekat. Kita kena belajar hidup berjemaah. Ikut cara Rasulullah tu. Tapi nak tuntut ilmu agama, perlu ada izin dan juga restu suami. Barulah ilmu tu berkat, Bu. Dalam Quran dah terang-terang dah kata. Isteri yang nakkan syurga, satu je dia kena buat. Taat pada suami. Taat pada bapa hamba ni? Apa ilmu agama yang aku boleh dapat daripada bapa kau ni? Apa? Cakap lah. Apa? Malaslah nak bercakap pasal ni. Awak kalau nak suruh saya tinggalkan jemaah ni, saya takkan buat. Itu saja tempat untuk saya dekatkan diri saya dengan Allah. Dan saya takkan ikut cakap awak. Pergi saya cepat. Pakai tudung dan dekap. Ibu tunggu. Cepat.
perjuangan dakwah jihad ummah ini adalah milik Allah. Kehilangan pendakwah daripada pesan dakwah tidak bermakna terhentilah dakwah. Cuba kamu semua lihat. Kehilangan Ashabul Kahfi dari kampung halamannya selama 300 tahun tidak menjadikan kaumnya terus berada dalam kesesatan. Sebaliknya mereka telah menjadi orang-orang yang beriman. Hari ini Allah hadirkan Walid dan semua jemaah yang setia bersama Walid. Selepas pemergian Ashabul Kahfi, untuk apa? Untuk kita bersatu hati, satu fikir ke arah jalan jihad untuk ummah. Kamu patut rasa bersyukur kerana kamu semua berada di sini ditemukan dengan Walid. Kerana Allah memberi peluang kepada kamu semua untuk menjadi insan yang berdakwah kepada agamanya di akhir zaman ini. Oleh kerana itu, kita kena hati-hati dengan syaitan yang sudah tentu cemburu dengan penyatuan hati kita. Habibah mana? Tak nampak dia malam ni. Dia tak sihat ke? Tanya je. Habibah dihantar ke Labuan untuk membetulkan semula hatinya. Tapi kenapa ni? Itulah akibatnya bila seorang perempuan tidak dapat menerima takdirnya, menolak ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala Alhamdulillah. dan tidak bersyukur. Ini saja yang ingin Walid ingatkan kepada jemaah-jemaah Walid yang Walid kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Malam ini kita dapat mendengar pesanan dari mursyid kita untuk jemaah-jemaah yang akan bersamanya di syurga nanti. Malam ini, atas putus Walid dan khususnya pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan dan berkah syafaat ummahnya, 3 orang akan jadi insan terpilih untuk mengakhiri kehidupan dunia dengan berbakti pada insan yang akan menjadi syurga buatnya. insan terpilih yang pertama, Salmiah Khairuddin. Dengan syurganya, Syekh Ali Amirullah. Yang kedua, Muhaimah Syukur. Dengan syurganya, Syekh Karim Al-Barakah. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Terima kasih Walid. Diorang memang suka kahwin macam ni ke? Sukalah. Bekal tak dapat kahwin ulama ni. Dan yang terakhir, Liana Surya Abdul Ghani. Dengan syurganya, Syekh Husin bin Hasan. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Walid. Syukur Alhamdulillah. Kahwin dengan orang tua. Habis tu jadi bini nombor berapa pula? Bini muda lah. Kalau yang muda, dapat 7 hari bersama. Kalau yang janda, dapat 2 minggu bersama. Yes kan? Salmiah Khairuddin, aku nikahkan akan dikau dengan Syekh Ali Amirullah. Disaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwalikan aku Muhammad Mahdi Ilman dengan mas kawinnya senaskah Al-Quran. Assalamualaikum. Aku nak bahagian yang mulut Walid minum tu.
Nah, sikit je. Bagi kat yang lain. Kak, diorang buat apa tu? Berkat sisa Walid. Ambillah sikit. Tak naklah. Saya tak perlu nak minum sisa orang untuk dapatkan berkat. Banyak lagi cara lain untuk kita dapatkan berkat daripada Allah. Salahuddin Al-Ayubi kita sudah pun pulang. Allahu Akbar. Dia bakal ketua, bakal pemimpin dalam jihad ummah. Jadi kita kena raikan. Makcik aku cakap semua orang kena minum air kaki Walid.